tuan-tuan jangan skip video ni. Kalau tuan-tuan skip juga rugi sangat tuan-tuan. Sebab apa Ustaz cakap macam tu? Sebab ada satu zikir yang semua orang hafal. Saya tahu semua orang hafal, saya yakin. Zikir ni akan membuatkan kita semua ada saving dekat akhirat. Wish, yang ni siapa yang cakap ni? Yang ni Nabi yang cerita kat kita. Dan siapa-siapa yang baca zikir ni, zikir yang saya nak bagi tahu ni, dia akan jadi ubat kepada 99 penyakit. Yang paling ringan, kebimbangan ataupun disebut sebagai anxiety. Nak tahu tak? Kalau nak tahu, share video ni banyak-banyak, repost banyak-banyak, copy link masuk dalam grup, bagi dekat mak ayah, bagi dekat adik-beradik, bagi dekat kawan-kawan. Sebab zikir ni simple sangat, mudah sangat. Budak-budak pun hafal lah zikir ni. Okey dah, share dah. Terbaik dah tuan-tuan. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan sekarang. Suatu hari baginda Nabi SAW datang dekat seorang sahabat. Nabi tanya dekat seorang sahabat tu, "Mau tak aku tunjukkan kepada kamu salah satu bacaan yang akan menjadi simpanan kekayaan di dalam syurga nanti?" Nabi tanya macam tu. Sahabat tu siapa Ustaz? Semua orang kenal nama dia, Abu Musa Al-Asy'ari. Pernah dengarkan nama sahabat tu kan? Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Nabi datang dekat Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi tanya, "Mau tak aku tunjukkan kepada kamu salah satu bacaan untuk jadikan saving, dah bahasa kita, untuk jadikan saving di dalam syurga nanti?" Kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Sudah tentu aku nak ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menjawab, "Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah." Yang tu je ke Ustaz? Pendeknya, anak saya yang 2 tahun pun hafal Ustaz. Simple kan? Tapi ramai yang tak amalkan. Walaupun kata senang, tapi tak amalkan juga. La haula wala quwwata illa billah. Jadi, jom kita sama-sama amalkan la haula wala quwwata illa billah. Kelebihan dia saya dah bagi tahu dah tadi. Siapa yang baca zikir ni akan ditambah saving kekayaan dia di dalam syurga dia nanti. Sebelum tu saya doakan kawan-kawan yang tengah tengok video ni, yang share video ni, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, anak kita, keluarga kita semua. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Okey tuan-tuan, share lah video ni banyak-banyak. Copy link masuk dalam grup, repost video ni banyak-banyak. Manalah tak ada orang amalkan setiap hari zikir ni. Tuan-tuan dapat pahala, saya pun dapat pahala juga. Jadikan video ni sebagai sumber untuk kita dapat pahala sampingan, insya-Allah lah, insya-Allah. Tak rugi pun tuan-tuan share. Betul tak saya kata? Benda baik kan? Okey tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.